Pernah tak anda tengok orang yang macam boleh ingat semua benda? Hari ni, kita nak bongkar rahsia dari buku Everyday Genius oleh Nelson Dallas, seorang juara memori 4 kali kat Amerika. Apa rahsia dia? Dia kata, sesiapa pun boleh ada memori yang power. Sebabnya, ia bukan bakat, tapi satu kemahiran yang boleh dilatih. Jom kita tengok macam mana. Selalu lupa letak kunci kat mana? Atau lupa nama orang yang baru je jumpa? Anda tak keseorangan. Tapi, apa kata kalau saya cakap yang semua tu boleh diubah dan caranya lebih mudah dari yang anda sangka? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena betulkan dulu salah faham yang paling besar pasal ingatan ni. Ini dia kuncinya. Ramai sangat orang fikir yang memori hebat ni bakat semula jadi. Sama ada anda lahir dengan bakat tu atau tak. Tapi Nelson Dallas kata, lupakan semua tu. Itu semua mitos. Yang sebenarnya, memori ni adalah satu kemahiran yang boleh dilatih. Maksudnya, tak kisahlah siapa pun anda boleh bina memori yang luar biasa. Jadi kalau ia bukan bakat, ia sebenarnya apa? Jom kita tengok satu konsep yang mungkin akan ubah cara anda berfikir. Nelson perkenalkan satu idea best, namanya Genius Harian. Ini bukan pasal jadi macam Einstein, tak. Ia pasal kita sedar yang dalam otak kita semua ni, ada potensi yang kita belum guna lagi. Dengan latihan yang konsisten, kita boleh hidupkan kuasa ingatan dan fokus yang super tajam. Dan ini analogi yang paling power sekali. Cuba bayangkan, otak anda tu bukan macam tong yang kita isi sampai penuh. Sebaliknya, bayangkan ia macam otot. Lagi banyak anda latih guna senaman yang betul, lagi kuat dan lagi cekap ia akan jadi. Simple kan? Baik, sekarang kita masuk bahagian yang paling ditunggu-tunggu, bahagian praktikal. Macam mana sebenarnya juara-juara memori ini latih otot-otak mereka? Jom kita buka kunci salah satu teknik paling hebat yang mereka guna. Dalam buku ni ada beberapa teknik yang memang gempak. 3 yang utama ialah istana memori, visualisasi dan hubung kait, dan latihan fokus. Untuk perkongsian kali ini, kita akan fokus pada satu teknik yang paling berkuasa dan paling senang nak guna dalam hidup kita seharian. Memperkenalkan istana memori. Teknik ni dah wujud beribu tahun dan ia sangat-sangat berkesan. Caranya senang gila. Pertama, pilih satu tempat yang anda memang familiar, macam rumah anda sendiri. Kedua, ambil apa je maklumat yang anda nak hafal dan letakkan ia secara mental kat tempat-tempat spesifik dalam rumah tu. Dan ketiga, bila anda nak ingat balik, anda cuma perlu berjalan dalam fikiran anda melalui rumah tu dan kutip balik semua maklumat tadi. Tapi, tunggu dulu. Ada satu lagi bahan rahsia yang akan buat teknik istana memori ni jadi 10 kali ganda lebih power. Formulanya ialah, jadikan ia gila. Apa maksudnya tu? Macam ni, otak kita ni sebenarnya tak berapa pandai nak ingat benda-benda bosan macam senarai atau nombor. Tapi ia sangat-sangat hebat dalam mengingati imej. Lagi-lagi imej yang pelik, kelakar, melampau atau penuh emosi. Jadi, bila anda letak barang dalam istana memori anda, jangan cuma letak. Bayangkan seekor zirafah tengah gosok gigi kat sinki dapur anda untuk ingat ubat gigi. Lagi tak masuk akal, lagi senang ia melekat dalam kepala. Okey, teknik ni memang nampak hebat. Tapi, macam mana kita nak guna dalam dunia sebenar, bukan dalam pertandingan kan? Jom kita tengok beberapa contoh praktikal macam mana anda boleh guna semua ni untuk jadi genius harian dalam hidup anda sendiri. Untuk kehidupan peribadi, macam-macam boleh buat. Guna untuk ingat nama klien, senarai barang dapur, buang je kertas tu, guna istana memori. Nak hafal nota peperiksaan yang panjang berjela, semua jadi jauh lebih mudah. Dekat tempat kerja pula, impaknya lagi besar. Cuba bayangkan, anda masuk meeting dan boleh sebut semua statistik penting tanpa tengok nota sikit pun. Ataupun buat presentation dengan lancar. Semua poin penting ada dalam kepala. Keyakinan anda mesti melambung tinggi. Dan bahagian yang paling best, anda tak perlu habiskan masa berjam-jam, sama macam pergi gym. Yang penting ialah konsisten. Nelson kata cuma 15 hingga 30 minit latihan setiap hari dah cukup untuk nampak perubahan yang ketara. Jadi kita dah lihat mitosnya, kita dah faham konsepnya dan kita dah belajar tekniknya. Sekarang tiba masanya untuk anda pula yang bertindak. Ingat balik mesej utama ni. Otak anda bukan bekas untuk diisi tapi otot untuk dilatih. Potensi itu dah lama ada dalam diri anda, ia cuma perlukan latihan. Jadi, saya nak bagi anda satu cabaran yang mudah. Hari ini juga, cuba ambil senarai 10 barang, tak kisahlah senarai barang dapur ke, senarai kerja ke, dan cuba hafal guna teknik istana memori. Guna rumah anda dan yang paling penting, jadikan imej tu sekelakar dan sepelik yang boleh. Dan sebagai penutup, cuba fikirkan soalan ni.
apakah satu benda dalam hidup anda, tak kisahlah nama orang, fakta penting atau apa-apa kemahiran, yang kalau anda boleh ingat dengan sempurna, ia akan bawa perubahan besar. Dari situlah anda patut mulakan perjalanan anda untuk jadi seorang genius harian. Percayalah, otak anda jauh lebih hebat daripada yang anda sangka.